من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل ما فعلنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, mari bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita buka dengan kita baca seorang kali umum kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga baginda, sahabat baginda, para alim ulama yang telah banyak memberikan jasa kebaikan kepada kita, dan sama-sama kita hadiahkan pahala ini juga kepada ahli-ahli kita yang terdekat maupun yang jauh, mudah-mudahan sampailah kepada mereka insya-Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Al-Imam Al-Fadhil Tuan Haji Osman bin Yahya Saku Musi, Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Korea Sungai Penghulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, para tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah benarkan kita bertemu kembali. Setelah mana minggu lepas kita tak dapat nak bertemu, maka pada malam ini Allah masih lagi berikan kepada kita kenikmatan. Maka gunalah dengan cara yang sebaik mungkin, mudah-mudahan Allah tak akan tariklah nikmat ini kepada kita. Lagi mana Allah tak tarik nikmat ini tuan-tuan dan juga puan-puan, maka ambillah peduli tentang apa yang telah Allah kurniakan. Mudah-mudahan sebelum kita pejam mata buat selama-lamanya, kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan-golongan yang akan mendapat catatan amalan kita di sebelah kanan kita, maka akan masukkanlah kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka sambil-sambil kita menanti waktu Isyak ni tuan-tuan, maka sama-sama kita bersama sikit kata rumah Allah ini, mudah-mudahan Allah taala menerimanya. Buatlah segala perbuatan kita tuan-tuan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Itu juga dengan hadis yang akan kita akan mengaji lagi pada malam ini. Hadis yang ke-17 ni tuan-tuan, ada perkara yang akan ditekankan kepada kita. Ala kulli halnya, buatlah segala perbuatan kita ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku mai masjid ikhlas mata-mata kerana Allah, aku sembahyang ni ikhlas mata-mata kerana Allah, aku beribadah ini ikhlas mata-mata kerana Allah, aku juga pergi keluar cari rezeki ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sedemikian ni tuan-tuan, bila mana hatinya sentiasa terpaut dengan kalimat ikhlas, ada disulamkan dengan kalimat takwa kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dia akan dihijab daripada pandangan maksiat dan juga sebagainya. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita ni buat mata-mata ikhlas kerana Allah, maka dah tentulah Allah akan pandang kita. Bagaimana yang kita mandi dahulu ni tuan-tuan, jagalah kamu akan Allah, kata Nabi, maka nescaya Allah akan jaga kamu kembali. Bila kita buat benda yang baik, maka surgalah tempat bagi kita. Kita buat benda yang tidak baik, maka na'udzubillah, kita tidak jauhlah tuan-tuan. Kita tidak mahu termasuk dalam golongan orang-orang
akan dihumban dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang diterangkan tentang kalimah baik dan juga tak baik ni tuan-tuan. Dan juga terangkan banyak hadis tentang perbuatan yang boleh mendekatkan diri dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang Nabi terangkan kepada kita dalam hadis-hadis baginda, perkara yang boleh menjauhkan kita pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bab syurga, bab neraka ni tuan-tuan, kita tak bisa dengar dah, memang tak akan nampak dengan mata kasar kita. Kita tak boleh nak rasa dia pada hari ini. Kita seronok dapat nikmat atas dunia tu pun tuan-tuan, seronok kita tak tahu nak kata apa dah. Maka bayangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala bila mana kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Tuan-tuan juga puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak hadis yang katakan tadi Nabi terangkan perkara yang mendekatkan diri dengan syurga dan juga perkara yang boleh menunjukkan kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya tuan-tuan dan puan yang berkata oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini saya ada kongsi dengan majlis-majlis yang lain. Semalam di Masjid Yui, saya ada orang berkongsi hadis yang sama. Tuan-tuan rasa tak salah pun kalau tuan-tuan bisa dengar hadis ni. Katanya daripada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau meriwayatkan satu hadis pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas." Kata Nabi, 4 jenis golongan manusia ini, bila mana ada sifat ini kepada mereka, maka mereka akan jauh pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan tuan-tuan. Macam dengan dulu kita biasa dengar satu hadis, galakkan kepada kita ini, kita rindukan dengan bulan Ramadan. Hari ini dah masuk dah bulan yang baru tuan-tuan. Tak lama lagi kita akan meninggalkan bulan yang baru. Kita akan melangkah pada bulan yang berikutnya. Bukan lama mana dah. Dalam grup WhatsApp tuan-tuan, pagi ni pun ada orang countdown. Orang countdown ni dia kira berapakah hari lagi akan sampai dengan bulan Ramadan. Hari ini tuan-tuan, kalau ikutkan pada pagi tadi lebih kurang ada 98 hari. Esok tinggal 97 hari ni tuan-tuan, maka kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kata Nabi, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran." Siapa yang rasa rindu kehadiran bulan Ramadan itu dalam kehidupannya, Allah Taala akan letakkan dia jauh dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita hari ini kita kena dah tanam, Allahumma sallimna Ramadan, ya Allah, kau hidupkanlah aku dalam Ramadan, ya Allah. Kita doa tuan-tuan. Walaupun tak doa berjemaah kita ni habis sembahyang, sama ada sembahyang sunat ba'diyah ke, sunat qabliyah ke, ataupun sebagainya ke, jangan lupa minta pada Allah biar Allah lanjutkan usia kita duduk dalam bulan Ramadan ni. Kita tahu Ramadan ni banyak yang ganjaran pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, siapa-siapa yang rasa rindu, dia rasa gembira, dia rasa seronok, maka Allah Taala akan jauhkan dia pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh hadis tuan-tuan. Yang Nabi kata ni, Allah Taala juga akan menjauhkan dia pada api neraka Allah dengan adanya sifat yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya 3938, Imam Tirmizi 24488 tuan-tuan. Nombor ni jangan lu jadi hal lain tak apa. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi berkata yang pertama, sifat yang pertama kata Nabi adalah hayyin. Hayyin ini sifatnya adalah rendah diri, dia tidak sombong, dia tenang akan jiwanya. Mai segala ujian yang datang dalam kehidupannya, dia rasa relax, dia ada pangkat yang besar, dia tidak sombong dengan apa yang ada kepadanya. Dia sentiasa raw profile ni tuan-tuan ni. Orang kata tak apalah dah, aku tak mau lagu tu, hak ni atas dunia ya, depan Allah aku tak tahu lagu mana lagi. Rendah dirinya depan Allah Subhanahu wa taala, maka rendah dirinya di hadapan manusia-manusia yang lainnya, tidak sombong, tenang akan jiwanya, tidak mudah marah. Kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayyin ini adalah satu sifat yang akan jauhkan dia pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita faham ni tuan-tuan, bila mana jauh dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala, bermakna akan bawa kita dekat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ada lagu tu, nak duduk tengah-tengah ni tak ada tuan-tuan. Kita ni bukannya pegangan yang mengatakan bahawasanya aku ni nak masuk syurga rasa macam dengan tak layak, aku nak masuk dalam neraka ni aku rasa macam dengan takut, ngeri dan juga sebagainya, maka kita nak duduk tengah-tengah. Tak ada istilah tengah-tengah tuan-tuan ni.
Bila mana Nabi berkata ini jauh pada api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka buat segala perbuatan ini, maka akan dekat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang Nabi perintahkan untuk kita lakukan. Kata Nabi ini, mastata'tum fa'tu minhu mastata'tum. Perintah yang telah aku berikan kepada kamu, arahan yang telah aku berikan kepada kamu, maka kata Nabi, datangkanlah ia dengan sekadar kemampuan kamu. Kita mungkin kita muhasabah balik, aku ni cepat marah dalam kehidupan aku. Marah ni adalah sifat yang ada dalam diri seorang manusia. Dia tak akan lari pada marah, tuan-tuan. Tak boleh. Suami ada tak sifat marah dia? Ada tak suami dalam majlis Aisyah ni yang tidak pernah marah kepada isteri? Cuba angkat tangan tak tengok. Pokoklah nak ngaku Ustaz pada malam ni. Contoh, tuan-tuan, tak ada kan? Macam tu juga dengan isteri-isteri kat belakang tu, tuan-tuan. Ada tak maklum-maklum kat belakang sana tu yang tak pernah marah kepada tok lelaki dia? Ada tak, tuan-tuan? Dia tak lagu tu. Bukannya salah aku, hanya mula dulu. Contoh, tuan-tuan. Woman always right, mereka berkata. Jadi kat sini, tuan-tuan ni, marah sifat yang ada dalam diri kita tidak boleh larinya. Maka kita dah ngaji dah dahulu ni. Ketika mana Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, maka sahabat tu tanya, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat nasihat kepada aku ya Rasulullah." Maka Nabi kata, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, Nabi ulang banyak kali, jangan duk marah, jangan duk marah, jangan duk marah. Tuan-tuan, marah adalah sifat yang mazmumah, bukannya mahmudah, sifat yang tidak baik, maka amatlah wajar untuk kita menjauhinya. Sifat yang pertama kata Nabi adalah hayyin. Hayyin ini dia lemah lembut dan bersama dengan pasangan dan juga sebagainya, anak-anak dan juga sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini tuan-tuan bila tengok kadang-kadang terjadi dalam masyarakat kita. Dalam alam rumah tangga ni kata marah ni, tuan-tuan, itu ada perkara yang ada dalam diri kita ni. Maka kawallah kemarahan kita. Maka ingat tuan-tuan, dalam kitab ada sebut awwalul ghadabil junun, awal marah adalah gila, akhirnya dia akan menyesal. Marah tuan-tuan sampai tak ingat dah apa ni dan juga sebagainya, maka akhirnya dia akan menyesal. Suami yang marah kepada isteri selak bulan pasti tidak akan suka kepadanya. Isteri yang suka marah kepada suami selak bulan juga suami tidak akan suka kepadanya. Tak boleh buat apa tuan-tuan dengan benda yang terikat ini. Tuan-tuan tengok puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marah ni bukan tak boleh. Marahlah untuk mendidik, bukannya untuk menghukum. Nak didik dia kena ada ilmu. Jangan pula duduk kata dah aku nak didik hang ni, dia angkat kayu 4-2 pun belakang tuan-tuan. Bukan cara lagu tu. Tuan-tuan, kata tak mau dengar cakap aku ni, bagi kat belakang aku nak didik hang pada hari ni. Itu bukan didik nama dia tuan-tuan. Itu nama dia adalah penderaan. Dalam alam rumah tangga tuan-tuan, buat lebih sikit pun dia akan menjadi keganasan rumah tangga. Kita biasa dengan bila mana bergaduhnya suami dan juga isteri dengan keadaan yang marah, tak kawal akan emosinya, tak kawal akan segala perbuatannya, maka berlakulah penderaan. Kita biasa dengar adalah akhbar-akhbar suami dera isteri, tuan-tuan, yang mana dekat dengan mana aku tak tahu ni, dia tabuh dengan bini dia tu sampai ke koma, sampai kelar tuan-tuan, kan kena hadap di mahkamah juga sebagainya. Lagu tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok balik, suami dera isteri kita biasa dengar tuan-tuan, tapi jarang kita dengar isteri dera suami. Ada tak pula sukai mengeluh tuan-tuan, pokok lah kata ada saya lah tu kan, tak pernah lagi lah tuan-tuan. Tapi ada lah sepanjang 11 tahun saya bekerja dekat pejabat agama ni tuan-tuan, ada satu kes yang saya ambil. Bila mana dia ni main kat pejabat ni tuan-tuan, suami main dekat pejabat ni tuan-tuan, dia kata, "Ustaz, saya nak bercerai dengan isteri saya." Saya kata bercerai lah, tak ada masalah. Dah hang ni sebagai seorang lelaki, memang kuasa cerai itu ada dekat hang. Hang nak cerai, hang cerai je lah. Tapi tak cakap lah macam tu dengan dia tuan-tuan. Kita fikir cara kita ialah, kata hang ni pasal apa masalah hang? Dan cerai itu ada kat hang. Hang cerai lah, hang nak cerai dengan bini hang tu kau. Dia kata, "Ustaz, kata fikir saya ni lawak kau. Saya betul-betul nak cerai dengan isteri saya ni. Saya tak tahan dah dengan dia." Besok kita dengar pejabat agama ni, isteri yang tak tahan dengan sikap suami. Yang ni terbalik sikit tuan-tuan. "Saya tak tahan dah dengan isteri saya ni, Ustaz." Ustaz tak percaya, jom kita jumpa tak dalam bilik. Tak apa lah, saya panggil dia masuk dalam bilik. Bila panggil masuk bilik ni, dia kata saya dekat dia, Pak Sefa ni yang sampai nak bercerai ni, kata, "Tahu tak cerai itu ada kepada kuasa suami. Suami lafaz cerai ni hang tak apa, dalam keadaan marah ke tak marah ke, tetap akan jatuh
cerai tersebut. Yang tu nampak kata berkuasa anak perempuan dalam suami tersebut. Tuan-tuan, dia kata aku ceraikan hang. Marah ke tak marah ke, hak tu nombor 2. Yang penting kalimah cerai itu telah pun jatuh. Kata ustaz, saya tak tahan dah. Dia kata balik rumah lewat sikit, isteri saya tanya ni, saya bagi jawapan, dia kata bohong, sengak belakang saya. Tuan-tuan, dia buka baju dia kat belakang ni. Apa yang berlaku ni, balok belakang ni. Tuan-tuan, tak tahu lah dia kata apa, balok kata, dia kata balok semua. Ni dari pinggang kat belakang ni dia kata. Kan orang kata pak semua ni tak lepi. Dia kata tak lepi dah kata. Saya tu ingat dia ni lembut lepas mana saya kahwin dengan dia. Rupanya dah cengih kalau dengan Cina. Tuan-tuan, dia kata tu habis balok kat belakang. Dia kata tak boleh pi, dia kata. Tu di antaranya tuan-tuan. Kalau dia tengok ni, sifat marah dia tidak akan bawa kemanusiaan dalam kehidupan kita. Bahkan akan bawa keburukan sahaja tuan-tuan dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Marah ni tuan-tuan sifat yang tak apa nak baik, tapi kadang-kadang ni kita hendaklah tegas. Tegas tu lain pula. Itu yang pertama. Yang keduanya kata baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah lain. Lain ini sifatnya yang lemah lembut dalam segala tutur kata dan juga tindakan. Cakap dengan sopan santun dan menegurnya dengan cara yang menyejukkan hati. Suami nak tegur kepada isteri, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi Islam menggalakkan kita ni menggunakan dengan penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau hendak seru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, hendak seru kepada perkara yang Allah galakkan, yang telah Allah tetapkan dalam agama ini, maka serulah mereka dengan keadaan yang baik. Mau'izah, berilah nasihat pada mereka, itu perkataan pada mereka dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang keras tuan-tuan. Ni hang tahu tak, tadi aku pergi kuliah, aku dengar ustaz tu kata hang nak keluar rumah ni hang kena pakai tudung. Ni keluar rumah tak pakai tudung, mak hang dulu tak ajak apa kecil-kecil. Jangan. Dia kena ada dengan dia punya sifat lain dia, dengan sifat lemah lembutnya, dengan ada pendekatan berhikmahnya, maka akan terimalah teguran kepada pasangan kita. Macam itulah juga dengan anak-anak kita ni tuan-tuan. Bukan nak minta bila sebut lemah lembut ni, bukan nak minta kata suami-suami pada malam ini ada bila balik rumah saat lagi ni pakat ni lembut belakang tuan-tuan. Jangan buat lagu tu. Lembut orang lelaki ni boleh ke tak ni? Lembut orang lelaki ni tuan-tuan, kalau cakap lembut sangat, aduh macam dengan darai itu tak payah. Hama pondan kata tak payah. Jenis itu tuan-tuan, darai ke pondan ke, dia hanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tadi ni, orang laki-laki yang mana menyumpani dengan seorang perempuan, tuan-tuan, dengan tasyabuh dia, dengan perwatakannya, lembut dan juga sebagainya, tuan-tuan, macam orang perempuan biji, tuan-tuan ni. Maka ketika itu Nabi berkata, laknatlah Allah ke atasnya, tuan-tuan. Itu juga dengan orang perempuan yang mana dia ni tiba-tiba perempuan tu tak ada dekat dia, dia pergi ke arah jantan belakang, kasarnya, dengan kerasnya, tuan-tuan, tak ada langsung sifat lemah lembut macam orang perempuan yang lainnya. Maka ketika itu Allah dia berkata ni tuan-tuan, Nabi Muhammad dia kata pada kita, Allah melaknat orang-orang yang berikan ni tuan-tuan. Jangan kadang-kadang ni tuan-tuan tak tahu nak kata lah, nak apa jenis apa yang jenis LGBT tu, lesbian, gay dan sebagainya tu tuan-tuan. Ini itulah tu tuan-tuan. Kita pula kata tak apalah macam mana dia silap jalan, kita nak kena tunjuk kat dia pelan-pelan lah ustaz. Dia kata lagu tu hampir lah kata aku tak mau. Dah dia tu jantan lah dia. Dia tu perempuan lah dia. Yang nak jadi juga tu, yang terbalik tu pasal apa? Ni tak pergi support dia pula. Tak kita kena support dia ustaz pelan-pelan lah. Tu hang sekali dengan dia tak ke jahanam punya lagu tu. Ada korban kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tapi nak suruh pada mereka hari kalau saya tak boleh lah. Kan dekat kita ni kena ada dengan usul dakwahnya. Bukan sebab apa kadang-kadang tu bila kata duduk dekat jabat agama ni tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan dulu bila mana awal masuk dalam kahwin, cerita 4 tahun lepas. Awal masuk dalam kahwin ni adalah satu jabatan tu pagi baca doa. Biasalah bila pagi baca doa tu kan, bos kita kan sila hadir. Contoh lagu tu lah, kita pun tak apa lah, solatlah baca doa. Kan bila baca doa kita balik lah. Dia buat tu dekat dengan dataran pantai Cenang, dataran dan Cenang tu tuan-tuan. Bila kita pipi bagi semua tu, bawa lah apa dia ni, apa jabat seorang tu, nak kita jabat pergi, payah parking kat sana dulu. Bila pipi tu tuan-tuan, dia kata waktu tu waktu malam.
Dia kata waktu malam nak baca doa. Tak apalah, kita berumpi. Buatlah dengan baca doa. Cara kita lah jabat agama dengan songkok juga sebagainya. Elok kata ni, kata dia nampak pelik je. Nampak pelik tak? Memang nampak pelik. Kata apa siapa pagi baca doa tapi pakai macam dengan pa lagi ni. Mula bagi salam maka semua kata api dah malam ni. Demi memberkati majlis kita pada hari ini, maka dengan ini majlis mempersilakan. Dan itulah dia punya ayat-ayat isi itu tuan-tuan, untuk memimpin bacaan doa. Kepada ini dipersilakan. Kita pun naklah baca doa. Habis baca doa tu alhamdulillah rabbil alamin, duduk balik tempat dia, tempat untuk baca doa ni tuan-tuan. Dia tak dengan baris depan tu. Bila tak dengan depan tu, agak-agak boleh lari dah. Payah nak lari tuan-tuan. Kalau kata duduk kat belakang tu, kita lari lagu tu ya tuan-tuan. Bila duduk kat depan ni, kita tiba-tiba ni dia main kat saya adalah seorang organizer tu, ada seorang usia tu, dia kata ni Ustaz minta maaf lah, tak lagi akan ada sikit penyerahan hadiah untuk peserta ni, tapi Ustaz jangan terkejut sebab mereka ni yang jenis geng-geng yang selalu ni. Dah nak tuan-tuan, boleh lagu tu. Dan bila tengok lagu ni macam apa ni, tak apalah dah ketemu Ustaz. Mula-mula tu duk pada menyanyi. Saya buat karaoke, saya tak mau, minta maaf tuan-tuan. Karaoke kalau pasang lagu selawat, lagu nasyid boleh terima lagi. Main karaoke tu kalau suara tu lain macam tak apa lah ni, suara macam panggil hujan ni baik tak payah. Tuan-tuan, main duk karaoke pumpang kata, ni aku tak mau nak duk dah. Jadi padah tuan-tuan. Dia tahu lah, dia tadi nak duk benda lagu tu. Sama lah macam rumah kenduri pun. Kalau rumah kenduri ni tuan-tuan, ada karaoke ni tuan-tuan, baik tak balik lagu tu ya. Nak sembang pun tak boleh tuan-tuan ni. Kalau belum kuat sangat lagu tu. Kan tak apalah, bila habis tu kita raih lah Zat. Dah duduk kat depan tu di mana. Duk Zat elok lah penyampaian hadiah. Dia mula kat seorang-seorang dia pakai sekerak. Pakai sekerak tuan-tuan, bayangkan orang kata televisi lah. Betul lebih dah. Macam apa lebih? Tak, memanglah jantan. Tapi cara pakai tu. Ni pakai sekerak dengan rambut panjang dengan ni, kata ni macam laku jadi macam mana ni. Kalau betul hampa nak buat program dengan mereka, hampa tetapkan pakaian tu macam mana. Tu kalau kata hang ni jantan, maka pakai contohnya pakaian apa nak, baju Melayu ke, bersongkok ke, biar nampak sikit jantan tu dekat mereka. Bukan kata support dekat mereka ni. Tak apalah, you nak pakai ni, okey lah, I follow you. Jahanam macam tu tuan-tuan. Tak sampai maksud tu pada masa yang sama. Tuan-tuan, kita tak cakap lah lagu tu dekat mereka, belah lagu tu. Bila belah lagu tu adalah seorang anggota tu baik dengan dia tu tuan-tuan. Kan dia tanya, ni Syekh nak balik dia kau? Tunggu lagi tuan, tengok dulu dah tu. Nak beli lah. Jadi apa pun jadi kan, saya tak mau. Kan dia pun kata, awak tu Syekh balik awal sangat. Tak boleh lah. Kalau saya tunggu lama sikit ni, dia kata, pegawai agama pun support bukan macam ni. Dia kata habis. Kata apa Allah Taala sekalian tu yang kata yang lain ini adalah sifat lemah lembut dalam segala tutur kata dan juga tindakan kita. Bukan kata agama ni suruh jadi darai ke, suruh jadi pondan ke, suruh jadi tomboy ke dan juga sebagainya. Baik. Yang keempat, yang ketiga kata Nabi adalah sahlun. Sahlun ini sifatnya adalah mudah, tidak pernah berkira. Jenis yang tak banyak kerena, senang untuk berbincang dan tidak suka merumitkan hal yang kecil. Kalau benda itu adalah benda yang remeh, dia tidak mahu membesarkan isu dia. Jadi ni orang suka ni tuan-tuan. Kan kata habis-habis lah, kata tak apa, selesai lagu ni je lah. Dah ada ungkit dah, biar. Dah selesai dah, aku tak mau fikir lah. Dia ni yang memudahkan orang ni tuan-tuan. Maka sifatnya akan jauh pada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru. Maka permudahkanlah kamu ke atas orang-orang lain. Janganlah kamu memayahkan kepada mereka. Itu yang kita pegang kadang-kadang salah lah tuan-tuan kat jabat agama. Memang boleh guna kuasa budi bicara tu, tapi tak apalah kalau kena hukum syarak ni tuan-tuan. Kadang-kadang tu tak apalah, pejam mata pergilah Syah dalam bab-bab apa dia ni, apa surat-surat tu tuan-tuan. Surat-surat nak kahwin, kadang-kadang ni tak picok tu imam lah contoh. Kadang-kadang ni tak berapa di kahwin dekat Siam lah contoh. Tak apa nak main lah kata kalau ikut undang-undang ni kena masuk mahkamah, kena pesah nikah dulu. Lepas tu macam-macam kena bayar denda. Lepas tu barulah keluar sejak nikah. Bukannya makan sehari dua benda tu tuan-tuan, berbulan-bulan. Anak nak kahwin tak apa hari dah. Kadang-kadang tak apa lah. Kita tengok orang rupanya ada sikit kata boleh atas apa dia ni kepuasan
kepuasan sebagai pendaftar kanan nikah. Orang ada guna kalimah tu. Aku rasa puas hati dah. Pasal apa? Ianya bertepatan dengan hukum syarak. Maka dengan ini, menggunakan kuasa ini, aku membenarkan mereka berkahwin. Kadang-kadang betul lah tuan-tuan. Kan bukan nak kata saya ini mudah dah. Ada yang kita boleh mudah, kita mudahkan. Ada benda yang kita tak boleh mudah, kita boleh mudah lah tuan-tuan. Macam baru-baru ni ada seorang pasangan. Ni tak ada masuk tajuk kita apa. Ada sepasang nak kahwin. Bila dia nak kahwin ni tuan-tuan, dia pergi jumpa Tok Imam. Bukan Tok Imam dengan menghulu lah. Ada Tok Imam dengan menghulu ni, okey ya, tak ada masalah apa. Kami tak ada masalah apa. Kami seronok lagi dah. Ada seberapa Tok Imam tu. Pergi jumpa Tok Imam. Bila jumpa Tok Imam ni, Tok Imam ambil lah sikit masa tu nak bagi teguran kepada mak dan juga ayah. Pasal apa? Sebab orang kampung duk abang dah. Anak darah mereka tu, orang duk musuh mata dah. Ni, naik motor kiri kanan pakai semua ni, kata orang nak kampung nampak tak elok. Maka duk beletiak lah sambil nak minta sign pakai semua tu. Beletiak dia telefon sendiri pada Tok Imam. Tok Imam buat apa ni kat mereka? Tak apa tu Syekh ni. Kata saya ni habaq kat mereka, kata anak ni orang kampung duk nampak dah, duk naik motor merata dah. Saya minta nasihat mereka, larang anak tu, kata lepas kahwin tak apalah, naiklah motor balik, kami tak kisah dah macam tu. Oba-oba dah tuan-tuan, dia mengajuk dengan Tok Imam. Dia mengajuk dengan Tok Imam ni, dia kata kalau macam tu kami tak mau dekat nikah lah kat masjid, kami nak kat nikah kat jabat agama. Dia buat trik lah. Dia kata apa ada ni, Tok Imam bagi kami nikah kat jabat agama. Saya pula bukan Pak Imam bulat-bulat. Jangan sekarang saya kata ni Syekh, ada orang nak kat nikah kat jabat agama. Kata pasal apa? Tak tahu, dia kata Tok Imam bagi kat nikah kat jabat agama. Sabar tak lu, kutipu Tok Imam cari. Bila dia boleh Imam rupanya baru tahu cerita sebenar ni. Tak apalah Tuan Syekh, dia pergi jabat agama ni, tak apa saya suruh ni, ikut pulang pada Tuan Syekh lah. Lah ni apa panggil Tuan Syekh lagi lah tuan-tuan. Lepas ni tak ada terima Syekh. Syekh kena tarik balik dah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan nak panggil encik ke, bro ke, ikut suka. Jangan panggil puan sudah lah. Aku bukannya perempuan. Lepas tarik balik lah. Kan adalah sebab dapat tarik balik tuan-tuan. Walaupun saya ni ada pegawai hal-ehwal Islam dari Kedah, tapi tuan-tuan dapat tarik balik dah. Ni bagus juga bagi saya tuan-tuan. Memang tak ada 11 tahun duk ada kalimah Syekh tuan-tuan. Tiba-tiba tak ada kalimah Syekh. Jangan juga. Tuan-tuan bila dia lagu tu, tengok balik pada sudut yang baik tuan-tuan. Bila kerajaan tarik balik ni, majlis agama Islam tarik balik ni tuan-tuan, ada yang manfaatnya. Dia tidak sewenang-wenang kalimah ini disalahgunakan. Dia tak tahu dengan istilah mana. Tiba-tiba keluar pada rumah pakai serban muka semua, ui Syekh. Tuan-tuan, kadang-kadang rupanya anak dia pun Syekh sama. Mak aku kena Syekh apa ni? Tuan-tuan, siapa yang kira sebagai Syekh dan juga sebagainya? Maka menggunakan kalimah Syekh, orang pula salah, orang awam nampak Syekh ini satu kalimah yang besar. Tuan-tuan, dia nampak dia dipandang agama juga sebagainya. Tiba-tiba cakap tidak berpandukan kepada agama. Naya ada tuan-tuan, naya pada agama kita. Jadi tuan-tuan tak apalah dapat tarik balik itu kerja dia tuan-tuan. Kan saya kata balik ke Imam, kata Tok Imam rasa dulu dah ikut suka. Kalau Syekh nak akad nikah niru tak apalah, akadlah di jabat. Saya tak meminta dah depa. Kan tak apa fikir azat, kata Tok Imam bagi saya masa dah saya nak fikir aku tak boleh. Sebab saya biasa buat dulu di era yang lama tu. Nak kahwin juga macam ni lah kat jabat agama. Lah kali berkeras ni, kata tak bagi juga. Hang macam mana pun, hang tak akan boleh nikah kat jabat agama, hang kena pergi tunduk balik dekat masjid. Lagu tu dia kata tak apa lah, telan. Ada Tok Imam, saya tidak benarkan mereka bernikah di jabat agama. Tok Imam jalankan upacara akad nikah mereka. Tak apa tuan saya nak kena apa. Kata awak masjid kekeh sangat kau. Memang kesan dia Tok Imam. Saya kata bila kata akad nikah dekat jabat ini, maka dia akan bawa cerita pada kawan-kawan yang seangkatan dengan dia. Macam kata yang seangkatan dengan dia, dia tak pergi masjid ni. Dia kata hang tak pergi masjid lah, payah orang kata ni nikah jabat agama, dia pun terima hang bayar upah nikah kat jabat agama tu senang. Kan? Payah kat masjid tu kena belestiak ni macam kita tak ada maruah. Belestiak benda yang baik kan? Dia kena nampak lagu tu. Dia kata tak apa, saya tutup, saya siap. Dia kata hang nak nikah, hang kena pergi jumpa Tok Imam balik, hang nikah dekat masjid. Malu pergi lah. Malu tu ada untuk hang berubah ke arah yang baik, bukan kata malu itu untuk hang kekalkan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak apa ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kemudian yang keempat yang kata Nabi, qaribun minan nas, orang yang mana mesra dan juga disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Kita duduk seorang-seorang ni tuan-tuan, ada orang main jemaah dengan kita contoh.
Kita makan dekat kedai, contoh orang kata, "Loh, mai mana? Mai makan kali." Contoh, dia pun ambil pinggan, duduk makan dengan kita, tuan-tuan. Makna kata, orang ni boleh terima kita. Kalau orang boleh terima kita ni, tuan-tuan, hak ni perangai dia ni berkawan tanpa kira taraf kedudukan pangkat dia. Jangan kita kata, aku pangkat tinggi ni, aku hanya boleh kawan dengan orang yang sama taraf dengan aku sahaja. Hang gunalah cara lagu tu. Habis apa pangkat hang tu, balik mai kampung, orang tak pandang pun pangkat. Kan ni yang terjadi pada hari ini. Ada orang 2-3 orang sedang duduk dekat atasan kan. Dekat atasan tak apa ni. Adalah seorang tu dia timbul saya tadi. Ya, alhamdulillah ada dia tu kawan semua kan. Bila kata duduk atas ni, jangan lupa Allah tak pernah kata kepada kita, Allah tak ajak kepada kita, Nabi pun tak pernah ajak kepada kita. Hang bila duduk dekat atas, hang kawan sama level dengan hang. Bawah ni hang buat jangan sampah sudahlah. Tak apa ajak lagu tu. Yang tadi merupakan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian merahimkan orang, maka orang akan rahimkan kita balik. Itu qaribun minan nas, sifat yang keempat, dia mudah untuk masuk dengan orang yang lain. Orang mudah terima dekat dia, maka dia akan dapat jauh pada api neraka Allah. 4 sifat. Saya ulang balik tuan-tuan. Yang pertamanya hayyin. Hayyin ini adalah lemah lembut. Yang kedua hayyin ini adalah rendah diri. Yang kedua adalah layyin. Lain adalah lemah lembut. Yang ketiganya dia adalah sifatnya mudah untuk berbicara, mudah untuk dia berbincang dan juga bersembang. Yang keempatnya adalah orang yang mana diraihkan oleh orang lain, disukai oleh orang lain, maka ketika itu Allah Ta'ala akan jauhkan dia pada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita begitulah tuan-tuan. Kan kita ni nak pergi mana kita pun tak tahu. Kita nak mati kat mana pun kita pun tak tahu. Kalau kita tahu mati macam mana bukan senang bagi kita ni, kita tak tahu akhir umur kita ni lagu mana. Maka berhati-hatilah tuan-tuan bila mana dalam segala perbuatan kita letak agama dekat depan, letak akal dekat depan, gunakan akal kita ni fikir dengan cara yang baiknya, yang mana baik, yang mana buruk, yang mana baik kita jalan, yang mana buruk kita tinggalkan. Maka ketika itu tuan-tuan Allah tidak akan mensia-siakan perbuatan kita. Mudah-mudahan begitulah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk sikit dalam hadis kita ni tuan-tuan. Hadis yang ke-17 yang mana daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan kalimah ihsan, sifat ihsan itu kepada semua perkara. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, bila mana kamu nak bunuh maka elokkanlah bunuhan kamu. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha, maka ketika kamu hendak sembelih maka elokkanlah sembelihan kamu, katanya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yarih zabihatahu, maka apabila ada kata ini seseorang kamu hendaklah menajamkan akan alatan sembelihannya itu, bila mana sembelih, bila mana memotong, bila mana membunuh, maka hendaklah dia merehatkan akan sembelihannya itu. Tuan-tuan juga bapak ya Allah SWT sekalian, minggu lepas kita dah masuk sikit tentang perkara yang mana bab sembelih, lepas tu alatan yang boleh digunakan. Alatan sembelih yang boleh digunakan tulang apa dia lain daripada tulang, kuku dan juga gigi. Sekali kita akan tengok kalau kata ada rezeki, kalau ni kita guna batu, boleh ke tak boleh? Macam dengan kaedah yang lain. Kan selain pada 3 benda tadi ni, tulang, kuku dan juga gigi, memang tidak boleh untuk digunakan untuk menyembelih. Kita gunakan anak panah kita. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Dalam kalimah sembelih tersebut ada hayat mustaqirah. Kita tengok dah pada minggu lepas ni tuan-tuan. Hayatul mustaqirah adalah ketika mana adanya unsur-unsur kehidupan dekat dia. Buh pisau dekat tengkok ni tuan-tuan, elok nak sembelih ni tuan-tuan, dia keluar. Mana kata adanya unsur kehidupan dekat dia. Kalau letak pisau ni tuan-tuan, sembelih dia tak ada apa. Tengok aku tengok hang. Dia pun kata, tak apa nak buat macam mana? Gerak apa pun tak. Ekor apa pun tak pusing apa. Maka itu bukannya sembelih, itu adalah bangkai. Tuan-tuan tak apa-apa kepada Allah SWT sekalian. Baik, kita tengok sikit perkara sunat dalam sembelihan. Perkara yang sunat, yang pertama sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kan orang biasanya dia akan kata bismillahi Allahu akbar.
Tuan-tuan, sebut nama Allah. Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar. Ataupun Bismillah, habis. Tuan-tuan, itu yang paling ringkas tadi. Ataupun nak kata apa pun, tak apalah kata, tidak ada masalah. Ni kadang-kadang orang pergi takbir. Tu kalimat takbir ni tuan kan. Dan kalau ada tu guru fiqh ni, kita tanya dia, boleh ke nak takbir waktu mana nak sembahyang? Itu kan padahal waktu takbir tu ada waktu-waktu dia. Contoh, dia ada contoh. Kan bagi saya ni kalau kata nak sunat, maka sebutlah nama Allah. Itu tidak ada pertikaian. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Contohnya tarik bisa bagi elok. Yang keduanya perkara yang sunat dalam sembelihan, menyembelih di siang hari. Pasal apa? Sebab adanya cahaya. Itu je. Kan waktu malam ni takut gelap gulita, orang ni buh kat cangkok, tiba-tiba dia buh kat kaki. Baik. Yang ketiganya, perkara sunat dalam sembelihan adalah menghadap kiblat. Sunat tuan-tuan, menghadap binatang sembelihan itu ke arah kiblat. Tak ada kiblat ni tak apa, mungkin disebabkan oleh payahnya. Contoh daripada tuan-tuan, macam dengan sebagai contoh bila mana apa dia seekor lembu bibit terjun dalam telaga buta tu tuan-tuan, tiba-tiba domoi maka kita belah belakang dia. Tuan-tuan, kita nak sembelih pun tak boleh pergi dekat tengkok dia, macam mana ni menghadap kiblat benda ni. Maka dalam menghadap kiblat ini ianya adalah perkara yang sunat sahaja. Yang keempat, perkara sunat dalam sembelihan adalah membaringkan binatang di atas tusuk kirinya dengan cermat dan diangkat sedikit kepala haiwan tersebut. Baringkan binatang di atas tusuk kirinya. Tengok tusuk kiri dia ada belah mana tuan-tuan. Mana ada menghadap kiblat. Bila kata menghadap kiblat ni tuan-tuan, automatik dia akan berada di tusuk kiri dia tuan-tuan. Maka diangkatkan sedikit kepala haiwan tersebut. Selalu kita pun bantai dekat dia. Tuan-tuan, tak kira lah kadang-kadang bantai ni dengan caranya apa dia ni, batang mizang, dengan adanya kayu dan juga sebagainya. Untuk mengangkat tu pasal apa tuan-tuan? Bila mana kita tarik alatan untuk sembelihan tersebut, maka akan terputuslah urat-urat yang wajib diputuskan. Tidak ada keraguan dia dekat situ tu. Kita mengaji dah dulu. Kalau kata tak putus urat sembelihan, tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Dia ngomong Allah sikit lagi ni tak putus ni. Kita pun kita padahal datang tu tak gerak dah. Kita mengaji dah tuan-tuan. Maka itu adalah bangkai rugi. Yang kelimanya adalah mengendalikan haiwan tersebut dengan cermat. Yang keenam, menajamkan mata pisau. Itu kata sunat tu. Yang ketujuh, tidak mengasah pisau di hadapan binatang yang hendak disembelih. Jangan duk buat lawak tuan-tuan. Hang siap, hang siap. Tuan-tuan, tak boleh lagu tu. Dan dia pun ada juga perasaan, tapi dia tidak ada akal. Dan macam tu lah tuan-tuan, kalau mau aku binatang, maka hormatilah dia. Kan, hormat kepada tu kata sifat ihsan tu, hormatlah dia akan binatang tersebut. Jangan pula kita asah pisau di hadapannya tuan-tuan. Buat dengan cara yang baiklah. Dan kita nak menghabiskan umur dia ni. Yang ke-8nya, tidak sembelih di hadapan binatang yang lain. Saja ambil mata kawan tu, mata hang tengok lagi hang dah pula ni. Tuan-tuan, jadi tak payah. Maka tidak boleh begitu. Yang ke-9, memberi minum haiwan sebelum mana disembelih. Ada dalam kitab Dawil kita. Itu di antara sunatnya tuan-tuan. Kan kita nak contohnya macam dengan korban, ayah korban ke, ataupun akikah ke. Akikah ni tak ikut musim. Tuan-tuan, ada orang tanya saya, baru tanya saya tu, dia kata boleh tak nak buat akikah, tapi dia buat akikah tu time ayah korban nanti. Dia kata boleh, tak ada masalah. Kan dalam sekok lembu tu ada 7 tumpuk, hang ambil 2 tumpuk tersebut. Bila 2 tumpuk tersebut ni hang ambil, akikah ni dia disunatkan untuk masak. Maka tahu kata pun masak keadaan yang mana-mana tu, yang kurma juga sebagainya. Tak buat pun tak apa, tak masak pun tak apa, tapi seeloknya bagi orang tamu. Nak buat kata kesyukuran kita boleh cahaya mata. Kita ambil kata 2 tumpuk tersebut, waktu mana apa dia binatang korban itu disembelih. Tapi hang kena niat hang adalah untuk akikah, bukannya untuk korban. Baik. Kemudian dia kata lagi tuan-tuan, beri minum haiwan sebelum mana disembelih, kemudian selawat, kemudian mestilah seorang lelaki itu sunat, baligh dan juga berakal. Kita masuk sikit perkara yang makruh. Perkara yang makruh dalam sembelihan, masuk dah waktu kan, yang berhenti. Yang pertama, tidak sebut nama Allah ketika mana sembelihan. Tadi ni sunat sebut nama Allah. Tiba-tiba dia duduk diam, dia sembelih lagu tu lah.
Tuan-tuan, apa pun tak ada. Hak tu makruh. Makruh ni boleh tuan-tuan. Makruh ni tidak galak untuk kita melakukannya. Tapi boleh tak? Tak ada masalah. Tapi tak apa nak comel lah kita kena istilah lagu tu. Tak apa nak comel. Dia duduk-duduk ni tiba-tiba ni apa tak kata siap lagu tu. Okey, siap. Macam tu. Maka seeloknya sunat sebut nama Allah. Yang kedua, makruh tidak menghadap kiblat. Yang ketiganya, makruh memperlakukan haiwan dengan kasar yang tidak munasabah. Dia tampak kaki sampai cedera kaki. Tuan-tuan, dia tarik telinga sampai putus telinga. Dia tarik kaki hidung sampai hidung pun terbelah. Dia itu tak boleh lah tuan-tuan. Ada kata akan berlaku kezaliman. Padahal dalam hadis ini dia ajar kepada kita, maka mestilah bersifat ihsan. Yang keempat perkara yang makruh dalam bab sembelihan ini, mengasah pisau dan juga sembelih haiwan tersebut di hadapan haiwan yang lain. Perkara yang kelima makruh melakukan proses seterusnya sebelum mana haiwan benar-benar mati. Haiwan tak mati lagi tuan-tuan, duk keluar lagi, kita gagah dah duk pergi siang dia. Tuan-tuan, tak kira lah sama ada haiwan tu kaki 4 ke, ada kaki ke, tak ada kaki ke. Contoh, tuan-tuan, ni kita ambil lagu tu lah. Kan, contoh macam dengan ikan keli, kita ambil lagu tu, ikan keli. Dia mungkin kata apa dia ni, lembu ni kita kata jarang-jarang. Kita nak sembelih ikan keli. Ikan keli payah mati. Tuan-tuan, kita katok kat kepala tung. Kan, kita bagi dari hak dulu. Membunuh anak itu dengan cara yang baik. Maka ketika itu tuan-tuan habis saja nyawanya, maka buatlah dengan siang ikan tersebut. Jangan pula elok katok-katok tunggui buang dengan kepala dia. Tak boleh dah. Itu berapa nampaknya tidak ada kalimah ihsan. Yang keenam, menyembelih sehingga putus kepala. Ini waktu khusus sembelihan ni banyak. Selalunya yang jadi mangsa ni adalah burung puyuh dan juga ayam. Tuan-tuan, dia takut tuan-tuan. Dia takut dengan pisau tu, dia takut. Dia tarik pisau tu sekali stroke, putus terus dia jalan takut. Tuan-tuan, itu makruh dalam sembelihan. Dia kata, tak, ustaz tadi ni dalam khusus dia kata kena kuat. Saya pun pegang kuat lah, pegang kuat. Putus itu ustaz, buat macam mana? Buat macam mana? Itu adalah tuan-tuan, tapi ia adalah makruh. Baik. Yang ketujuh, makruh juga penyembelihan orang tua ke atas orang tua pula. Makruh penyembelihan orang buta ke atas haiwan yang mampu dikuasainya. Orang buta tuan-tuan. Ini masalah orang buta. Orang buta nak sembelih, boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, orang buta ni dia bukan dia nampak. Tuan-tuan, tak macam bidu. Bidu ni dia nampak, cuma tak boleh cakap. Tuan-tuan, bidu dengan pekak tu dia balik urut. Tuan-tuan, kalau dia bidu dia ada dalam pekak. Kau macam mana? Bidu. Kalau buta ni dia boleh bercakap. Kan? Tapi dia tak nampak. Baik, orang buta ni tuan-tuan makruh tak atasnya untuk sembelih bagi orang lain yang jelek untuk menyembelih. Bukan sebab apa, takut mata kita untuk tim mata. Yang ke-8, makruh ketika mana berhadap besar. Tak dan nak mandi tiba-tiba orang keluar dah. Tambak dah. Tapi lolak sangat kot lagu tu tuan-tuan. Kan, takkan tak ada nak mandi kot. Ni contoh lah. Kalau tak ada sangat ni maka makruh untuk sembelihan. Tuan-tuan dan puan-puan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan saya rasa cukuplah sampai sekarang di sini dulu pada malam ini. InsyaAllah pada yang akan datang ni tuan-tuan, kita akan tengok sikit lagi perkara yang haram dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan sembelihan. Boleh tak sembelih ni guna batu ni? Kan, sebab zaman-zaman Nabi dulu ada orang dia baling tepunggai guna batu. Dia ambil batu ni, dia pecahkan batu tu tuan-tuan, dia baling. Bila baling-baling pum ni mati. Bila baling-baling mati. Bila mati lagu tu sahabat tanya, nak makan ke tak? Nabi kata, apa nanti kita akan tengok tuan-tuan. Sama lah macam dengan baling dengan apa dah anak panah tu. Anak panah ni macam mana yang kita mengaji ke tuan-tuan, boleh elok kata nak panah tu hantarin bismillah Allahu akbar, kena dia kena lah tu. Macam tu lah juga dengan memburu menembak. Kan, tembak tu bismillah Allahu akbar tu, tiba-tiba ni sampai dekat dia ada hayat mustaqirah, maka bolehlah dia. Itu cara dia mudah lagu tu lah tuan-tuan. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya minta banyak tuan-tuan, mudah-mudahan Allah akan berkati kehidupan kita insya-Allah. Insya-Allah kalau tidak ada apa-apa, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa pada Allah tuan-tuan, Allah kurniakan kita dengan kesihatan yang baik. Allah berikan kita kelapangan masa. Mudah-mudahan kita gunakanlah nikmat Allah dengan cara yang baik. Tuan-tuan,
Ya, kalau ada apa-apa ni, tuan-tuan dalam grup WhatsApp tu sebar-sebar kalau majlis malam ni ada program ramai ni. Malam esok ada baca Yasin untuk UPKK. Mau keluar tadi arahan. Tuan-tuan, arahan pada pejabat agama ni berapa Syekh Luqman tanya dekat dia, ada kata Syekh anak cadang nak bagi arahan untuk malam esok ni apa baca Yasin untuk UPKK dan juga SPM. Kita nampak macam mana? Dia kata okey dah, cantik lah. Sebab Isnin depan akan bermula UPKK. UPKK ni budak-budak kapal tu tak apalah. Pakat malam esok main ramai-ramai ni. Ya, tu nak ramai ayat apa semua tak apalah, buat main lah, tak ada masalah. Tapi jangan tak baca buku juga. Ada hantu ayat ni tak apa, abang pergi baca Yasin dah malam teruk. Tuan-tuan, buku tak baca tak boleh kan? Tu cara dalam dulu ya. Mudah-mudahan anak-anak SPM, anak-anak UPKK ni tuan-tuan akan beroleh kecemerlangan. Jangan duk ikutlah influencer tapi ke mana pun tuan-tuan. Kan ilmu ni ada ni tuan-tuan ni ya, yang boleh menaikkan martabat kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala akan merangkap darjat orang-orang yang ada ilmu dalam kalangan kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan di Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya minta banyak kalau ada terkasar bahasa, maka mudah-mudahan Allah akan berikan pulang untuk kita bertemu kembali pada minggu hadapan. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa rabbana rabbana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا كلها يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.